Pelakon Nora Danish baru-baru ini berkongsi tentang satu fasa dalam hidupnya yang mungkin tak ramai tahu, tentang hubungan yang tidak menjadi. Dia mengakui hubungan mesranya dengan lelaki dikenali sebagai Miki Ayo akhirnya tidak dapat diteruskan. Tapi apa yang menarik, perpisahan itu berlaku dalam keadaan yang sangat tenang. Tak ada drama, tak ada konflik. Sekarang saya masih solo. Sebelum ini mungkin ada fasa mengenali seseorang, tapi kami pilih untuk berpisah cara baik. Menurut Nora, keputusan itu dibuat atas beberapa sebab yang realistik. Masing-masing sibuk dengan kehidupan sendiri dan ada juga perkara yang tak sehaluan. Ini keputusan terbaik untuk kami. Walaupun berpisah, hubungan mereka tidak putus sepenuhnya. Mereka masih berkawan dan Nora sendiri jenis yang mudah berkawan dengan sesiapa saja. Dalam masa sama, ramai juga mula tertanya-tanya, adakah perpisahan itu ada kaitan dengan kisah lama? Namun Nora dengan jelas menafikan. Katanya, hubungan dia dengan bekas suami sekarang sangat baik, bukan sebab mahu kembali bersama, tapi demi anak-anak. Antara yang disebut ialah Rizal Ashram Ramli dan Nedim Nazri. Kami selesa macam ini, berkawan dan fokus pada anak-anak. Bila ditanya tentang kemungkinan kembali bersama Nedim, Nora tak menolak sepenuhnya, tapi mengakui mereka lebih bahagia dengan hubungan sebagai sahabat buat masa sekarang. Kalau imbas kembali, Nora pernah berkahwin dengan Rizal Ashram sekitar 20 Jun 2006 dan perkahwinan itu berakhir beberapa tahun kemudian. Kemudian pada tahun 2017, dia membina hidup baru bersama Nedim sebelum hubungan itu berakhir pada 19 Jun 2024. Daripada kedua-dua perkahwinan itu, Nora dikurniakan 2 orang anak yang menjadi keutamaan dalam hidupnya hari ini. Kadang-kadang, bukan semua hubungan perlu dipaksa untuk kekal. Ada yang hadir untuk sementara dan bila sampai waktunya, berpisah dengan cara baik mungkin adalah bentuk kasih yang paling matang. Persoalannya, lebih baik bertahan dalam hubungan yang tak sehaluan atau lepaskan dengan tenang demi kebahagiaan masing-masing. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.